Gang, kita jumpa lagi dalam Riza V Studio. Kita akan buat video macam ni, okey? Mana video ni? Kita akan buat video macam ni. Baik. Waktu malam senja. Okey. Kita dah buat, kita tarik ni. Kita akan buat video macam ni, okey? Right. So, kita gunakan merge file. Kita pakai new Kalau kita tengok window, dia ada sini. Dia ada Octane Scatter. Octane Scatter 3, Octane Scatter 2. Dia ada withdraw, dia ada ni. Okay? Okay. Kita buka dua. Kita pergi file, tukar merge. Merge file. Dia tukar merge file. Kau tekan ni. Kau tekan ni, pergi dekat download. Pergi dekat download. Ni. Kita open. Open, okey. Tarik. Dia ada gunung besar tau. Dia ada gunung besar. Nampak? Ada gunung. Okey. Kita buat dia punya texture. Kita pergi Octane Material. Kita pergi sini. Kita objek. Bukan objek. Kita pakai objek HDRI. Kita pakai material. Kita pakai ni. Convert material. Bila dah convert, kita pakai glossy. Kita pakai diffuse. Bila kita pakai diffuse, kita pergi dekat download tadi. Kita pakai texture dia. Kita open. Kita pakai specular. Bila pakai specular, open. No. Kita pakai roughness. Mana roughness? Pakai roughness. Mana roughness? Ni roughness. Open. No. Kita pakai bump. Bila pakai bump. Bila pakai bump. Mana bump? BUMP. Kita pakai bump. Kita open. Tu kita pakai normal. Ni normal JPG open. Tengok. Okey, macam ni. Kita render. Macam ni. So, nak dapatkan Octane material, kau pergi kat Octane material. Tekan Free Autoy. Download. Pakai shop, pakai Autoy, back kita download shop. Bila kita nak beli, sewa untuk setahun, ni untuk bulanan. Okey, kita bayar untuk bulanan. Okey, pada bayar, kita install. Dah install, dia akan keluar macam ni, Octane material. Okey, bila keluar Octane material, kita keluar macam ni. Kita pakai objek, kita pakai HDRI. Tekan 3 button. Kan, sangdol pula. Kita pakai background. Kita pakai langit mendung. Kita open. No. Tu kita render. Nampak dia jadi macam ni. Bila kita tekan pakai linear. Okey. Sekarang ni kita nak buat dia punya pokok. Kat gunung ni. Kita nak buat dia punya pokok. Pokok dia macam ni. Kita pakai plugin. Forester free. Tolak depan. Kita pakai tree library. Tekan Albaza. Okey. Bila macam ni, kita pergi kat Forester tadi. Kita pergi dekat
tree library. Kita pakai tree library, tree parameter. Mana pokok dia? Lupa lah. Mana pokok dia? Mana? Terang tree library. Kita pakai pokok ni. Okey. Kita pergi kat tree parameter, kita tarik je. Tekan. Lepas tu kita pergi dekat objek, tekan objek, kita pakai authenticator. Tekan ni. Kita drag masuk. Tolak. Tekan ni. Tekan ni. Kita tekan dekat world root. Salah. Kita tekan dekat ni. Load 0. Okey, nampak? Dia jadi macam ni. So, kita tukar vertex ni. Nampak lah. Nampak? Dia jadi macam ni. So, vertex ni kita tukar surface. Surface akan jadi macam ni. So, pokok dia, gunung ni, kita akan buat video macam ni. Nampak? Ha? Bila kita pergi setting, tak apa, kita pergi, tak apa, kita buat baru. Kita tarik bawah. Tarik bawah macam ni. Ni gunung dia. Tolak belakang. Tolak belakang. Kita edit. Edit. Copy. Edit. Paste. Tolak belakang. Tolak belakang. Pusing. Kita pusing. Sini. Tekan. Tekan. Tolak. Okey. Lepas itu, pompa-pompanin. Tekan. Obtain. Objek. Kita tekan obtain. Kita pakai scatter satu lagi. Kita ni, kita edit, copy, edit, paste. Kita drag masuk. Dekat sini, tolak bawah. Ke bawah. Tekan. So, yang ni, kita wait, salah. Kita pakai pokok tadi, edit, copy, edit, paste. Kita tolak masuk bawah scatter ni. Okey. Okey, gunung dah ada dua. Ni satu, sini satu. So, tekan sini. Kita pergi dekat vertex. Type. Type dia surface. Okey. Sekarang ni pokok tak ada lagi. Kita surface dia. Kita pakai ni kat gunung ni. Load 0. Nampak? Dan tunggu pokok. Padam. On. On padam. Okay. Nampak? So pokoknya tidak banyak. Lu ada nampak tak, Pak? Ada nampak? Penuh sikit. Kita pakai surface. Okay. Untuk nampak lebih static, kita pakai shader, pakai noise. Pakai noise, kita naikkan lagi, tambah pokok, kita naikkan pelan-pelan, slow, relax, jangan kelam kabut macamlah hanat, relax je. Shader, kita tekan noise. Mana? Kita pakai scale. Noise, tekan. Nampak? Noise. Okay. Kita scatter, kita pergi dekat scale, kita tukar kepada noise. Nampak? Dia sudah nampak, lu kasih naik ni barang. Apa jadi? Bukan, salah. 1000 to up. Nampak? Okay. 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 Sekarang ni kita nak rotation. Kita nak cari matahari dulu ada kat mana.
Kita rotate, naikkan sikit, kita pusing. Okey, matahari ada kat sini, kita turun bawah sikit. Okey, gambar dia tak berapa cantik kan, macam lahanat buruk kan, tak laku. Video macam pantai kau buat macam ni, sial lah. Kau tekan rotate ni, tekan rotate kan, one. Okey, sekarang ni pergi dekat ni, dekat prewheel ni, tekan prewheel tu, kita tukar access tone, kita tukar dia punya tone, color tone, tekan, nampak? Okey, kita adjust, kita pusing. Bila kita pusing, kita pakai object, kita pakai octane material, kita naik atas, kasih pusing. Itu lahanat, itu barang, itu lampu, kasih pusing. Okey, kita pakai sini, tekan ni, kita drag ke belakang. Bila drag ke belakang, tekan ni, naik ke atas. Bila naik ke atas, kau besarkan dia. Pergi kod, kau tekan 11, 100 bagi. Ni dia. Kau ada nampak? Lu ada faham? Lu ada sekolah ke tak ada sekolah ni macam? You ada pergi sekolah? Tak ada? Tolak ke depan. Ni macam. Okey. Right. Kita padam ni. Kita pergi dekat visible, kita padam. Tekan. Kita tekan. Okey, dia di sini Dia pergi kat Octane, pergi dekat prewheel ni, tekan, kita tekan image, tekan post, enable, kita tarik, dia ada keluar cahaya. Okey, kita tak pakai glare power, kita padam. Mungkin sedikit, kita pakai ray account, kita pakai 3, pakai scale, start. Okey. Wait. Nampak? Tak pakai. Tarik ni. Mana cahaya dia? Tu. Okey. So, kita panjangkan sikit. Kita pakai 145 duration. Video 145 frame per second. Ni satu frame. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, senang je, tak susah lah. Kalau judi senang, main buat video susah. Kau tahu? Memang lahanat macam ni. So, kita pakai objek Octane camera. Kita pakai Octane camera, kita tekan. Tekan merah, kita tekan blur. Blur camera. Kita pakai blur camera, kita tarik. Apa jadi? Dah ada blur tak? Nampak blur blur camera. Tak payahkan blur lah. Okey. So bukit bukau ni dia macam ni. Okey, nampak? Ni kita turunkan dia punya power. Apa jadi? Kalau kita boleh adjust light. Ada malam, mungkin ada cahaya, ada helikopter ke apa kan. Mungkin macam ni. Okey. So kita tukar vibrate. Kita tukar vibrate ni untuk kita buat wiggle camera. Kita tukar 1. Kalau 30 dia goyang. Kau nampak dia goyang? Nampak? So kita pakai 1. Kita pakai 1. Kita pakai 1. Satu hari di hari raya. Tekan play. Nampak? Dia ada wiggle camera. So kita nak zoom dia. Dia zoom, tekan merah. Merah motion blur. Tekan merah ni kita pergi dekat focus. Tekan merah kan.
So kita tekan ni dekat kamera tu, kita tarik depan, ke depan, ke belakang. Okey, kita set keyframe, tekan keyframe, kita tolak sampai habis, move on. Okey, ini kalau cerita Jurassic Park ke apa, dia ada buat macam ni. Okey, back belakang, kita play. Nampak? Okey, kamera dia goyang kuat sangat. So kita pakai point 3. Kita pakai point 3. Kita try tengok bergoyang ke tidak. Nampak? Kamera. Okey, mungkin kita boleh ubah cahaya. Kalau kita matikan lampu, dia jadi macam ni. Okey. Okey, macam kita tengok filem nampak? Okey, kita on light. Okey. Pereka filem antarabangsa dunia seperti Rizal Harun. Kau ingat aku tak pandai buat video ke? Babi betul. Kau nampak? Senang okey, senang je buat. Janji belilah, beli Octane komputer pakai 3090, graphic card 3090 atau 4090. Kalau 2090 mungkin dia berat, bila kita nak render dia lama. Kalau kau play dia nampak ni laju. Ini kita pakai 4070 Ti. Kalau 2090 dia berat. Dia berat macam ni. 2090, 40 macam ni. Kalau 5 macam ni, lagi laju. Okey. Kalau kita puas hati, kita boleh render ataupun kita boleh adjust. Okey. Kita play the setting. Okey. Okey. Kita tarik belakang. Kita tengok lampu. Kita sabar kita mau video power viral gaji 20,000 sebulan okey, nampak? Kita ajar lampu. Okey, right. Ikut awak ni suka lah, awak nak lampu macam mana. Macam ni. Okey, bawah sikit. Mungkin light dia lebih terang. Nampak? Okey, nampak? Kita tutup lampu. Okey, kita play macam ni. Okey, kalau nak render, kita tukar standard ni kepada Octane. Kita current frame, off frame. Off frame kita pakai off frame 30 frame per second, frame rate. Okey, kalau kita pergi mode, kita tengok project. Bukan project, kita pakai object. Kita tengok, saya pun keliru. Frame per second 30. Frame per second tu 30, 0 sampai 145, 0145. Kita render, kita save. Kita tukar kepada PPM AVI. Tukar 1212. Tekan 3 button ni, kita download, kita save Kita save, kita render. Okey, kalau dah suka, dah cantik, kasih render lah. Okey. Dah puas hati, dah suka, nak lampu sana ke, lampu sini ke, kita render. Okey. Okey. Nampak? Very nice. Okey. Macam ni ada buat filem. Cerita gorila, cerita King Kong. Okey. Bila kita pakai, dia banyak setting kalau rajin Kalau malas tak payah. Kalau rajin, tekan ni. Padam ni, tekan. Nampak color dia lain. Color dia dah lain, tekan linear. Ni linear. Ni Alpha Color Ultra. Ni Ultra. Macam kita tengok filem kita Jurassic Park ke apa kan. Dia macam ni. Kalau tak pandai, dia macam kat. Okey, ada gold, dia ada gold 200. Dia ada macam-macam. Yang tadi saya pakai sRGB. Ni sRGB.
Kalau kita pakai gamma, ni gamma. Dia ada ultra. Kalau kita pakai max zoom, mana max zoom? Max zoom macam ni. Kalau kita pakai vista, okey, dia ada banyak ni, ikut suka lah. Mana itu sesuai dengan cerita, dengan tone dia. Okey, gold. Okey, far color. Far color kita pergi Advantage 100. Advantage 100 kita pakai gold. Sudah pakai gold 800. Sudah pakai 800, kita pakai plus CD. Okey, nampak? Tadi plus CD. Okey, lepas tu dia play. Play jadi macam ni. Pilih lah suka hati, kita render. Kita terus render. Nampak? Jadi macam ni. Okey. Ni ada transformer ke, cerita lah, kita buat filem, buat drama ke, buat iklan ke, boleh kita pakai ni pokok ni. Okey, senang. Okey, sampai di sini saja. Kalau kita tengok video saya buat tadi, sekejap saya play sini. Kita play, nampak? Nampak lah? Saya buka sini, on. Okey, ini tak berapa cantik. Ini lagi cantik. Right, clear, faham jangan tak pergi sekolah. Cikgu penat ajar kau. Kau cari awet lah, cari bini lah, cari skandal lah, macam sial lah. Lepas tu kau tekan ni. Okey, senang faham okey. Ni cahaya matahari, dia ada pokok. Kalau kita padam, dia tak ada pokok. Nampak? Dia tak ada pokok. Kalau kita on, dia ada pokok. Okey. Dalam grafik memang tak nampak. Kalau dekat Octane render baru ada. Kena sewa lah Octane render. Octane render live view window. Okey. Senang je, simple je. Tak sampai 10 minit siap. Okey. 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 Tak okey, tak apa. Right. Ni video yang kita render tadi. Ni ada dinosaur, dia tak ada budak kecil. Mungkin ada dinosaur, ada rumah-rumah. Budak-budak kecil tak ada. Dia ada dinosaur. Mungkin awan ni hujan kan. Ada petir, kita boleh buat petir. Hujan-hujan semua ni. Ni grafik 3D. Okey. Aku tak tahulah kau suka buat video ke tak. Kau tahu edit pakai Premiere Pro kan? Memanglah pakai Premiere Pro. Takkan Premiere Bahalul. Cahaya lampu. Ni ESR. Ini load 0 tadi. Ini 3D model. Pokok ni 3D model. Forester. Kita terus render. Apabila kita terus render, teruskan perjalanan. Okey, jangan berhenti. Teruskan perjalanan. Seperti pokok yang dihimpun air, okey. Jalan-jalan di pokok apple, okey. Sebuah gunung ganang mengisahkan letak cerita awang kenet dengan gegasi.
Let's story. Ada cerita kita buat satu scene tak. Tapi tak ada orang nak bayar. Kau tengok lah sendiri. Nampak? Ni bukan video TikTok kan. Ni grafik 3D tau. Mahal punya video tau. Okey, kalau kita tengok dia punya play, kita padam, kita on balik, kita pergi download, kita tekan, kita play. Nampak? Okey. Cuma dia ada gain lah. Aku tak tahu macam mana nak padam gain dia. Gain dia nampak dia macam berkilat lah. Macam tak cantik lah video. Okey, lupa tadi pakai tekan ni. Kita pakai auto render, kita drag ni. Kita pakai material, kita pakai convert material. Remove material. Okey. Lepas tu kita render. Adakah benda tu sama atau lain? Okey. Tak payah banyak panjang Okey. Nampak ada gain. Okey. So, sampai sini saja. Okey. Kalau minat buat, cakap.